Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to our podcast Kisah di Sebalik Jubah. Saya Syamil G, moderator anda episod kali ini. Ini merupakan podcast khas FSSK bersama alumni-alumni hebat yang pernah melalui apa yang kita lalui sekarang. Hari ini kita ada seorang alumni yang sangat menginspirasikan. Beliau merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam kalangan pelajar IRAP, iaitu mantan pemimpin kepada kelab program IRAP. Dan akhirnya beliau menerima anugerah kebersamaan dan berkesatuan daripada MTUC bahagian Sarawak. Tidak lain tidak bukan Nur Farah Wahidah binti Abdul Khalil. Aku yang excited weh. Okay, boleh teruskan kan? Teruskan je. Okay. Okay, to start off, boleh alumni memperkenalkan diri dulu? Graduate bila, program apa, dan sekarang sedang berada di kerjaya apa? Okay, nama saya Nur Farah Wahidah binti Abdul Khalil. Saya daripada program Hubungan Industri dan Pekerjaan. Dan saya baru sahaja graduate bulan lepas, which is 29 kot. 29 ke? 29 November mungkin. Lepas tu saya sekarang sambung belajar. Okay. Okay Farah, sebelum kita bercerita tentang pencapaian dan kepimpinan Farah, kita beralih sikitlah sebelum ke tahap penerimaan anugerah MTUC Sarawak. Okay, mesti banyak cabaran yang Farah lalui. So, apa cabaran yang paling besar sepanjang membina perjalanan sebagai seorang pemimpin dan pembela kebersamaan ini? Okay, kalau nak cakap pasal cabaran ni, sepanjang saya belajar macam especially masa third year lah, saya ada memegang jawatan which is President IRAP. Waktu tu saya rasa memang cabar sebab kita bukan sekadar attend kelas, belajar macam biasa. Kita juga ada aktiviti yang daripada fakulti, daripada kelab sendiri. So macam memang hari-hari tu penat lah. Tapi saya masih dapat kekalkan saya punya hobi iaitu macam jalan-jalan, shopping. So macam okay lah. Faham? Pernah tak masa tu datang satu momen yang buat Farah rasa this is too much, maybe I'm not ready for this role? Mungkin waktu sulam. Sebab waktu sulam tu ada tambahan kerja lain. And then kita memang dah nak habis belajar. So waktu tu dah lah nak exam, ada assignment, ada FYP. Waktu tu macam memang too much. Sebab saya kan macam baru saja tahun ni kan. So memang tahun ni sangatlah mencabar untuk saya. Memang banyak gila benda yang berlaku dalam satu masa. Tapi okey je. Tapi betul lah, selalu orang kata kadang-kadang orang nampak kejayaan je kan, tapi tak nampak pun mata, stres dan mental kita. Kau je nampak. Okay, dalam segmen ni kita sedia maklum bahawa every strong leader ada turning point dia sendiri. Macam satu detik yang ubah cara kita fikir dan cara kita pimpin. So, apa turning point yang buat Farah rasa, okay, this is who I want to be, I want to lead and I want to unite people? Kalau cakap pasal kepimpinan ni, saya nak macam, walaupun benda ni tak berlaku pun, tapi kalau saya lah, saya nak semua orang macam okay dengan kepimpinan saya, selesa, tak perlu pressure. Tapi akan pressure juga sebab kita kena pressure, mesti orang bawah kita kena pressure. So macam tak boleh nak lari. Tapi saya macam nak, kalau boleh saya punya semua orang, kawan-kawan saya semua okay, selesa dan kerja tu memang ada hasil lah. Banyak sebenarnya kita boleh belajar dari Farah ni. Terutamanya sekali mungkin pelajar yang di luar sana yang sedang giat berusaha membina diri sebelum mendengar semua ini.